Dalam video kali ni, aku nak ceritakan dekat korang tentang apakah itu waiting game. Waiting game dalam forex ni bagi aku sangat-sangat penting. So macam sekarang, aku pun tengah tunggu aku punya signature setup keluar untuk aku enter the market. Apa yang aku faham tentang forex trading ni adalah 80% is patient and 20% is trading. Ada satu cerita yang aku nak ceritakan dekat korang tentang seekor lion dan anaknya. Satu hari, bapak si lion ni nak mengajar anak dia pergi memburu. Anak dia pun, okay, so kita pergi memburu. Ini adalah first dia punya hunting. Pada keesokan harinya, bapak si lion ni pun bawa dia punya anak untuk pergi memburu rusa. Dalam pergi memburu rusa, dia pergi dalam hutan. Dia duduk dekat satu tempat. Dia bagi tahu dekat anak dia, kita akan duduk dekat sini untuk kita dapatkan makanan kita untuk hari ni. Kita tunggu sahaja. Anak dia pun tunggu. Lepas 15 minit, anak dia cakap, dia dah penat tunggu. Apa kata kita pergi buru je rusa yang ada dekat depan sana. Tu ada seekor rusa yang dikatakan distance dia agak jauh daripada tempat. Anak dia pun dalam keadaan tak sabar. Why not kita pergi buru je rusa tu untuk kita dapatkan terus makanan kita. Bapa dia cakap, sabar, belum masanya lagi. Tunggu dulu. Selepas beberapa minit kemudian, ada rusa yang mid distance. Okay, first jauh tadi, sekarang mid distance. Seekor rusa pun melintas. Anak dia pun cakap, jom lah kita pergi keluar, kita pergi tangkap rusa tu. Bapa dia cakap, sabar, belum masanya lagi. Relax. Anak dia pun tunggu. Beberapa minit kemudian, selepas anak dia rasa macam nak give up, anak dia cakap, hari ni kita tak ada makan. Kita ada rusa yang dekat tengah tadi, tapi kita tak nak makan. Rusa yang dekat sana tadi pun kita tak kejar. Hari ni memang kita tak dapat makan. Bapa dia cakap, bapa dia suruh dia diam. Hari ni adalah hari untuk kau belajar. Selang daripada hampir 1 jam menunggu dekat situ, seekor rusa yang berdekatan pun mula melintas. Waktu tu lah bapa dia terkam rusa yang dekat tu. Dekat situlah dapat makanan dia untuk hari tu. Bapaknya dan anaknya dapat makan rusa seekor pada hari tu. Lesson yang aku boleh bagi tahu dekat korang tentang waiting game ni adalah tunggu sehingga peluang betul-betul meyakinkan. Kalau nak diikutkan percentage, boleh dikatakan 90% korang boleh dapat, 10% korang akan miss the chance. Tunggu that percentage. Kalau korang kejar benda yang tak pasti, membuatkan korang rasa macam chance aku untuk aku dapat ni hanyalah 20%, maka jangan. Okay, tinggalkan chance tu, tinggalkan peluang tu. Tunggu sehingga peluang tu 80% aku boleh dapat, 90% aku boleh dapat, bam, masuk. Sama juga macam waiting game dalam forex. Dalam forex ni, ketika price pergi berjalan-jalan, naik turun, sideways, tak ada apa pun dalam market yang sebenarnya untuk korang entry. Tapi korang tak sabar disebabkan korang tak faham tentang waiting game dalam forex ni sangat-sangat penting. Apa yang korang nampak, korang nak entry. Sebenarnya benda tu silap. Yang paling penting adalah sehingga korang punya signature setup keluar. Itulah benda yang sangat-sangat penting korang implementkan dalam forex trading ni. Kalau korang tak sabar, maka korang akan entry dekat tempat yang tak sepatutnya. Contohnya, tempat untuk korang buy bawah lagi, dia nak pergi dekat zone buy korang. Maka korang pun sell. Sebab korang target dia nak pergi dekat zone buy korang. Korang pun sell, mengharapkan dia turun, tapi dia keep sideways. Let's say 80 pips, 100 pips, 120 pips, dia sideways. Account korang blow dekat situ. So dekat situ, bila price dah start sideways, account korang dah start MC. Price betul-betul junam, pergi dekat zone buy korang. Waktu tu chance, peluang yang cerah untuk korang entry buy, korang boleh dapat profit, korang boleh growkan account waktu tu, tapi waktu tu korang punya margin dah habis. Ini adalah FOMO yang banyak terjadi dekat semua trader. Saya pun pernah rasa benda tu, which is korang dah duduk berjam-jam dekat depan chart, why not aku entry je apa yang aku nampak sekarang. Tunggulah. Okay, tak rugi pun untuk korang menunggu. Dan kita sebagai forex trader dibayar untuk memang jadi penunggu. Memang kelakar bunyi dia. Tunggu setup kita untuk kita tunggu tempat yang tepat untuk kita buat profit. For me, tak perlu pun korang nak trade setiap masa. Tak perlu pun korang nak trade korang nak trade setiap hari. Sebenarnya cukup untuk korang memburu di waktu yang tepat, pada target yang tepat, dan korang dapat apa yang korang nak pada hari itu. Contoh, korang target untuk account korang 1000 USD. Korang target untuk korang dapatkan profit 20%, which is 200 USD. Why not korang tunggu sahaja satu setup yang boleh bagi korang. Contoh, kalau korang entry berapa lot ke apa semua yang korang target hanya 50 pips ataupun target untuk 80 pips, korang tunggu betul-betul setup yang boleh bagi korang 80 pips tu. Korang tunggu betul-betul setup yang boleh bagi korang 100 pips tu. Tunggu sahaja sampai masuk dalam zone korang. Tunggu sampai betul-betul capai pada key level yang korang dah mark tu. So macam sekarang
aku still menunggu. Walaupun aku dah nampak market boleh terbang jauh, walaupun aku nampak market akan bullish lagi, tapi for me tak ada lagi my signature setup. Tak ada lagi betul-betul yang aku nampak boleh meyakinkan untuk aku entry. So, jangan buang masa untuk kau entry, lepas tu jadi kau loss, lepas tu nanti kau pula nak recovery. Daripada account kau tak negatif, sekarang ni kau dah sibuk nak recovery pula. So kau dah nak kena buat kerja 2 kali. Kau nak recovery satu, kau nak buat profit satu. So benda tu kan dah waste time. Bila kau loss pun kau dah rasa burn out. So tak nak. Bila kau dah loss disebabkan benda yang kecil ni, kau akan rasa macam menyesal. Kau akan rasa frust. So bila kau rasa frust, emosi kau terganggu, untuk next trade emosi kau akan mula terganggu. Sebenarnya zone tu adalah zone yang terbaik untuk kau buka position, untuk kau entry. Tapi kau mula rasa ragu-ragu disebabkan loss yang kau dah hadap tadi, disebabkan kau FOMO, kau tak faham tentang waiting game. Waiting game ni sangat penting. Kalau nak cakap lagi tentang waiting game ni, banyak kawan-kawan aku yang loss disebabkan tak tunggu setup. Maksudnya dia punya setup dekat sini, dia tak sabar flex dia punya profit, dia terus entry. Benda tu tak bagus lah. Dalam arti kata lain, benda ni adalah FOMO. FOMO ni tak bagus dalam trade, dan seeloknya buang bad habit ni dalam trading korang untuk korang improve lagi korang punya trading. Okay, korang tengoklah korang punya journey korang selama korang trade selama ni. Apakah yang membuatkan korang profit? Most of the time, kalau korang study balik, benda yang menyebabkan korang profit adalah setup yang korang betul-betul tunggu, setup yang betul-betul korang faham, setup yang betul-betul korang dah belajar selama ni, dan benda yang korang dah buat berulang kali. Benda itulah yang mendatangkan profit dekat korang punya trading. Tapi yang mencacatkan history trading korang, merah-merah apa semua tu, disebabkan korang tak tunggu dekat tempat yang betul untuk korang entry. Bila korang buka MT4, MT5, korang buka market, korang rasa terus nak entry. Selagi ada balance, selagi tu nak tekan. Emosi ni besar. Kalau nak bercerita tentang emosi, FOMO ni, waiting game pun melibatkan tentang emosi. Emosi untuk kita kawal, kita punya emosi ni untuk kita tak entry. Kita kawal emosi kita untuk kita tunggu betul-betul untuk kita masuk position. Emosi kena korang kawal, bukan emosi tu yang kawal korang. Korang yang kena kawal emosi tu. Jadi apa yang saya nak sampaikan dekat sini, kontrol korang punya emosi betul-betul. Tunggu betul-betul waktu untuk korang memburu pada waktu yang tepat. InsyaAllah korang akan dapat profit yang korang nak. Selagi korang sabar dalam trading, InsyaAllah korang boleh buat profit dengan mudah. Okay?